Cowok-cowok tu baca caranya. Pancak dulu ketua. Jam dia aja masuk dalam. Ketua pon je lah. Yo, Apa kecil. namanya? Pokoknya awak larang cowok-cowok tu kasih kau kecian kok mencari anak kos Pak Ya. Bunya. Tak ada tu. Tu ah. Bisa. Awak tu urusan awak tu. Tu ah. Bisa dikhususkan ketua di Ya. Cik dua bisa lagi ketua. Mantap ide Pak Bu ya. Iya. Itu Bagi-bagi dia juga. tu. Sebab awak tu betah awak kos itu. Iya tu Pak Bu. Iya, mau kos anak cewek. Awak tu curiga ya Pak Bu. Tadi mau mimbau pada lah mau mana. Enak je anak kos dalam tu. Saya nak nyamuk sabgan nak je tu ketua. Anak kos Pak Bu mantap pada awak. Awak pilih lah tu sortir dulu mana. Sortir. Sortir dulu ketua. Koknya pandai lah ketua masyarakat. Kok pindahlah nak aku negara ulang heboh kan. Kalau masyarakat awak menjamin aman. Pokoknya cerita tadi. Iya. Sip kan? Sip. Walapes lah ketua. Sip. Okey, alu Pak Bu ah. Adilah. Ya. Biko kalau lama-lama asiko tu curiga lah masyarakat. Nak ambil apunya orang. Selesai cepet. Iyalah. Pak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.